So ini wow kita nak try dia punya kekuatan dia. Sekarang ni korang tengah berada dekat atas phone holder yang ada dekat beg kuning bawah tu. Aku tak boleh nafikan dia memang ada wobble. Sebab apa dia ada wobble? Sebab dia memanjang. Faham tak? Dia bukan yang magnetic tu. Yang magnetic tu tak best sebab dia pendek. Korang nak letak atas dashboard tak boleh. Boleh tapi nanti phone korang kat atas dashboard, kena matahari panas. So yang ini dia kat bawah depan korang punya radio. So nak jadikan Android player boleh, nak jadikan nak tengok maps boleh. So dia kena aircon. Okay, dia kena aircon. Kalau korang ada dengan bunyi aircon, mungkin tu aircon lah, ataupun dia connect mic kat sini, tak pasti. So inilah kelebihan dia. Korang boleh buat dia kena aircon. So korang yang pakai iPhone, confirm memang akan panas phone korang kalau letak bawah cermin direct kena sunlight. So best kan benda ni kan. So beli kat beg kuning, harga pun tak mahal mana pun guys. Beli sekarang sebelum stok habis. Yang ini paling kuat suction dia. Korang tengok bergegar macam mana kamera tadi, tapi tak jatuh pun lagi. Okay, kalau korang berminat, beli. Beli, jangan tak beli.